Assalamualaikum kawan-kawan. Hari ini, jom kita ikut satu pengembaraan yang sangat hebat bersama Omar dan Hana. Kita nak cari apa? Kita nak cari tenaga super. Dah sedia? Jom! Cuba kawan-kawan fikir, pernah tak masa kat sekolah, tiba-tiba rasa letih, rasa mengantuk, macam bateri kita dah nak habis? Alamak, Omar dan Hana pun rasa macam tu tau hari ni. Tapi, diorang ada satu rancangan rahsia untuk selesaikan masalah ni. Wah, tengok tu. Rupa-rupanya mereka dah jumpa satu peta harta karun rahsia. Peta ni ada dua rahsia hebat supaya kita boleh jadi bertenaga sepanjang hari. Jom kita bongkar rahsia yang pertama. Okey, rahsia yang pertama ialah baju super suit tidur sunnah. Wah, bunyinya pun dah hebat kan? Ini bukan baju biasa tau, tapi ia adalah satu set amalan yang akan melindungi kita dan buat kita jadi super kuat masa kita tidur. Jadi, macam ni. Langkah-langkah istimewa ni sebenarnya cara terbaik untuk kita bersedia sebelum tidur. Siapa yang ajar? Mestilah wira hebat kita, Nabi Muhammad SAW. Bila kita ikut cara Nabi, tidur kita pun akan jadi lebih lena dan berkualiti. Baiklah, dah sedia nak aktifkan baju super suit kita? Jom! Langkah pertama, bila kita amalkan, tidur kita terus jadi satu ibadah. Kedua, ia menjaga minda dan badan kita supaya sentiasa sihat. Ketiga, kita dapat ikut cara Nabi kita. Dan yang keempat, kita akan dapat banyak ganjaran pahala dari Allah SWT. Dan yang paling best, langkah kelima akan aktifkan satu perisai super yang melindungi kita dari gangguan syaitan. Hebatnya! Okey, jom kita tengok pula rahsia kedua dalam peta harta karun Omar dan Hana. Apa agaknya ya? Ia adalah kuasa Qailullah. Kawan-kawan pernah dengar tak Qailullah tu apa? Sebenarnya, Qailullah ni adalah tidur sekejap atau kita panggil power nap pada waktu tengah hari. Nampak macam simple je kan? Tapi kuasanya sangat hebat. Cuba kawan-kawan bayangkan telefon. Bila bateri dah lemah, kita buat apa? Kita cas kan? Macam itulah Qailullah ni. Ia tolong cas semula tenaga kita dengan cepat. Jadi kita akan rasa segar semula untuk sambung aktiviti sepanjang hari. Tapi bukan tu je tau. Qailullah ni bukan setakat bagi tenaga pada badan kita, ia juga bagi kuasa super pada otak kita. Macam mana tu? Jom kita tengok. Bila kita buat Qailullah, otak kita jadi lebih fokus tau. Lepas tu, otak kita tak cepat rasa penat dan emosi kita pun jadi lebih gembira dan tenang. Jadi, bila kita nak belajar atau bermain dengan kawan-kawan lepas tu, memang senang sangat. Kuasa otak dah di-charge. Sekarang, tiba masanya untuk charge semula badan kita pula. Betul, Qailullah ni juga boleh jadikan badan kita lebih kuat dan cergas. Dengan tidur sekejap je, badan kita akan kurang rasa stres, otot kita pun boleh berehat dan jadi lebih kuat. Kita pun jadi lebih rajin dan produktif. Dan yang paling penting, sistem pertahanan badan kita jadi lagi kuat untuk lawan penyakit. Kita juga dapat tenaga ekstra untuk bangun solat malam nanti. Wah, hebat sungguh. Sekarang Omar dan Hana nak uji kawan-kawan semua. Adakah anda dah bersedia untuk jadi wira bertenaga super? Kalau dah sedia, jom kita jawab kuis ringkas ni. Soalan pertama, apakah nama power nap istimewa yang kita belajar tadi? Ingat tak? Fikir betul-betul ya? Betul! Jawapannya ialah Qailullah. Syabas kawan-kawan, anda memang bijak. Okey, soalan kedua. Betul atau salah? Mengamalkan adab tidur sunnah boleh melindungi kita daripada syaitan. Apa jawapan kawan-kawan? Betul ke salah? Jawapannya, betul! Ya, ia macam mengaktifkan perisai super kita setiap malam. Tahniah sekali lagi kerana menjawab dengan betul. Terbaiklah wira-wira semua. Sekarang, kawan-kawan semua dah tahu dua rahsia tenaga super. Jadi, jom kita gunakan baju super suit tidur sunnah setiap malam dan jangan lupa cas semula tenaga kita dengan kuasa Qailullah. Kalau kita buat macam ni, kita semua boleh jadi wira super yang kuat, bijak dan sihat macam Omar dan Hana. Jom kita amalkan sama-sama ya.